Bang, kenapa tinted dia boleh jadi macam ni ah? Tinted dia ada peraput oh. Asal? Bang, ni bang. Ini antara kelemahan lah bila kita pakai tinted yang tak okey, tinted yang kualiti rendah. Tengok. Bukan saja dia tak tahan panas, tapi bila nak buka satu penyiksaan bang. Aku kena pakai kuku pun tak lepas oh. Tak lepas bang. Abang tengoklah macam mana nak kopik ni. Oh, ini sebab tinted tu yang low quality. Ya. Reput lah. Kalau kita test dia punya IR ni, kadar ketahanan panas dia memang tak tahan panas kalau tinted yang biasa macam ni. Nampak gelap tapi belum tentu sejuk. Sekarang ni kita nak gelap dan sejuk. Kalau macam ni memang patut kena tukar lah. Tukarlah, nasib baik lah. Ada Lux Guard ni. Dia yang tolong check. Aku sebenarnya tukar depan dia sebab aku baru balik Puspakom. So biasa Puspakom 3 jam depan akan kena buka. Tapi dia kata kos tak apa kos, aku check dulu bahagian belakang. Bila dia check bahagian belakang, macam ni resultnya kan. Memang jawapannya saya kena tukar belakang juga sekali. Tapi nasib baik Lux Guard ada. Bang, thank you bang, tolong checkkan bang. Okey bang, tak ada masalah bang. Jangan risau. Datang sini memang kita check bang. Kita akan advise ambil yang terbaik bang. Alhamdulillah. Best. Lux Guard dia tengah ada promo. Kau pergi tanya Lux Guard kat bawah. Aku letak kat bawah tu.